hire cikgu ni pada bulan 9 sekurang-kurangnya, dan kita akan buat training selama 3 bulan bersama dengan tim Brainy Bunch. Dan juga kita tengah hubungi juga beberapa daripada JPN. Saya pun dah meeting dengan JPN Selangor. Kita dah jumpa Jais, Pak Id, Jabat Agama Daerah Sepang saya dah jumpa untuk kita bincang tentang silibus ni macam mana. Jadi kalau ada training tu daripada diorang pun boleh bantu, insyaAllah kita akan bantu. 3 bulan training supaya cikgu-cikgu yang kita hire ni betul-betul bersedia buka JSLBB nanti dalam keadaan dah tahu nak buat apa, dah tahu nak bantu anak-anak macam mana. Especially confirm tahun depan ramai yang dah JAS 1, separuh kalau dalam orang ni, separuh 6 tahun, separuh 7 tahun. Jadi kita tahu benda tu cabaran, pada parents pun risau. Kalau sekolah kebangsaan lagi lah dengan 45 orang, campur kelas banyak sebagainya. Jadi insyaAllah kita cuba sediakan environment yang terbaik untuk anak-anak. Dan pengalaman di Brainy Bunch, Alhamdulillah, Brainy Bunch dah 13 tahun menjalankan sekolah antarabangsa. Kalau tadika kita dah masuk tahun ke-16. Jadi dari pengalaman tu kita confident untuk kita sediakan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Dan walaupun saya sebut tadi, kita pergi pada silibus pula. Kita ada gambaran kelas. Ni gambaran lah, gambaran ni AI lah. Gambaran kelas. Macam ni. Macam mana murid dalam kelas nanti. Gambaran-gambaran awal lah. Okay. Ni contoh. Untuk subjek-subjek yang kita akan ajarkan nanti, walaupun kita mengikut KPM, kita tidaklah hanya limited kepada KPM sahaja. Okay. Pertama sekali, untuk KPM kita akan buat silibus dipanggil GLP, Dual Language Program. Maknanya Mathematics and Science kita akan ajar in English. So, especially kita nak cater kepada parents yang datang daripada tadika Brainy Bunch. Okay, parents daripada tadika Brainy Bunch, anak-anak dah biasa dengan English. Ada ramai yang cerita bila masuk ke sekolah rendah tu ada masalah sikit, cabaran sikit kan. Jadi kita akan guna English medium for the school. Bahasa Inggeris confirm ada, bahasa Melayu, Maths and Science in English. Kemudian ada subjek-subjek lain lah. Contoh, kita ada subjek bahasa Inggeris. Dah sebut dah tadi. Ada pendidikan jasmani. Mana Sorry. Okay. Saya letak kat sini, nampak tak? Okay. Pendidikan jasmani, kesihatan, ada kemahiran hidup. Walaupun kemahiran hidup ni dekat sekolah kebangsaan tak ada. Tapi kita akan adakan kemahiran hidup dan IT. Kemahiran hidup ni contoh, adalah kulineri, bertukang, belajar pasal duit, nak uruskan kewangan, nak belajar pasal jual beli, belajar pasal membersihkan kelas, bersihkan toilet. Itu semua akan masuk dalam pengajian kemahiran hidup sebab kita tak nak hanya terikat kepada akademik semata-mata. Dan juga dari sudut Islam, ada subjek Quran, bahasa Arab, belajar Jawi, pendidikan Islam, ada akidah, sirah, ibadah, adab. Tapi dan tak terikat pada itu saja, kita akan buat juga amali-amali, praktikal solat. Satu hari akan 3 kali solat. Mula dengan pagi-pagi, solat duha. Kemudian akan solat zuhur berjemaah, solat asar berjemaah. Dan Quran, kita akan buat juga praktikal harian, ada bacaan Quran, ada hafazan, akan ada pertandingan azan, akan ada pertandingan tilawah. Akan buat lah macam mana sekolah agama lain pada buat, insyaAllah kita akan buat juga. Dan untuk bahasa, kita akan ajar 4 bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan Mandarin. 4 bahasa ni kita akan ajar. Cuma saya beritahu awal lah, untuk Mandarin dengan bahasa Arab ni setakat ni sejam seminggu. Tapi kita cuba susul lagi, jadual tu kita dah draft lah. Tapi masih dalam perbincangan kalau kita boleh lebihkan sikit bahasa Arab ke dengan Jawi supaya dia dapat tangkap lebih. Mandarin setakat ni seminggu sejam lah, 1 kali seminggu. Untuk sekurang-kurangnya anak-anak dapat belajar basic Mandarin, dia boleh faham bahasa Mandarin. Kita fokuskan kepada bukan komunikasi, dia kepada jual beli. Contoh kalau nak ikut parent pergi China kan, nak jual beli dia boleh tahu, nak cakap harga, nak buat tawar menawar kan, nak negotiation sebagainya, dia ada
betul sikit. Dan benda-benda basic lah tentang harian. Alright? Itu tentang subjek. Tapi kita tak terikat kepada ini saja. Untuk saya cuba cari slide tu. Kita akan adakan juga menggunakan kita panggil sebagai Spice Excellence dalam Brainy Bunch yang kita punya sekolah antarabangsa international school kita dengan preschool kita dah ada Spice ni, iaitu spiritual, S, P adalah physical, I adalah intellectual, C adalah creative dan E adalah emotional excellence. So kita buat this holistic framework untuk anak-anak dan yang ada dapat dekat Brainy Bunch itu kita akan bawa kepada CBB juga untuk anak-anak dapat the holistic development, bukan hanya academic, intellectual dan juga hanya sikit-sikit in terms of Islamic saja, spiritual je. So kita nak cuba fitness ada. Fitness ni kita akan buat apa selain pendidikan jasmani macam kita kat sekolah dulu, dia akan lebih structured. Kita akan track dia punya fitness level, kita akan track dia punya BMI, kita akan ajar kenapa pentingnya kena jaga pemakanan, kenapa kena fit, kenapa fit tu sunnah, kenapa Rasulullah dulu fit. Kita akan ajarlah benda-benda tu, akan tanamkan adalah anak-anak untuk jadikan fitness ni bukan hanya sebagai aktiviti waktu masa lapang, tapi sebagai lifestyle dia sendiri, sebagai rutin dia. Dan satu benda yang memang kita terapkan adalah rutin. Pagi-pagi mesti buat apa? Mesti baca Quran, mesti solat duha, ada zikir, ada pendidikan kesihatan, ada buat fitness, renggangan badan, ada ini, ada itu dan sebagainya. Mesti ada dalam rutin anak-anak dan itulah yang kita akan buat dekat sekolah. Sambil tu saya baca komen Ya, Shah Alam tadi setakat ni yang kita dah tengok adalah di section 7 yang kita dah jumpa lah, tapi kita masih buka untuk mana-mana lokasi. JB kita belum jumpa tempat, kita masih cari. Kita dah berhubung dengan beberapa ejen. Betul, macam ni Puan Sarah Aisyah kata, anak saya since 2 years old dekat BB sampai 6 years old, pindah ke Putrajaya, terpaksa masuk SA. So, memang culture shock dia dengan sekolah tu. So, saya prefer untuk hantar balik ke BB, even dekat cyber. Baik Puan, insyaAllah kita cuba usahakan. Yang confirm, insyaAllah lah confirm kalau tak ada masalah-masalah besar. Setakat ni confirm di Cyberjaya dan Shah Alam mengikut demand memang ada di situ. Dan Rawang kita tengah cari. Putrajaya kita riki dulu sebab Cyberjaya dah ada. Bangi pun saya tengah riki. Bangi ni besar. Ada sampai ke Kajang, ada dekat tengah-tengah Bandar Baru Bangi, ada juga dekat Bandar Seri Putra. Jadi kita tengah sedia beberapa lokasi lah. Cuma kalau ada parent ataupun ada yang tengok ni, parent memang kenal ejen yang buat properties, ataupun parent tu sendiri adalah ejen properties, nak bantu kita cari, kita persilakan insyaAllah. Untuk dia bertanya tentang yuran tadi. Yuran setakat ini untuk bulanan kita target RM500 tak termasuk makan. Tapi kemungkinan akan ada perubahan mengikut pada tempat lah. Untuk tahunan kita sasarkan RM1,500 sahaja. Pada kami kita melihat kepada angle yang memang affordable untuk parents. Tak terlalu mahal dan masih pada harga yang sebab kalau hantar transit pun kadang dah 400, ada tempat dah sampai 600 sebulan untuk transit saja. Tapi kita tadi harga tu tak termasuk makan lah. Dan tak termasuk uniform. Okay. Dan satu benda saya suka nak kongsikan dalam sekolah Seri Bibi kita ni nanti, kita akan ada juga kita panggil sesi Brainy Smart. Setiap hari kita buat. Sekarang ni dekat preschool kita dah ada, international school kita pun dah buat. So kita akan bawa juga di Seri Bibi, iaitu sesi drilling setiap hari. Sebab Seri Bibi ni dia lagi mengikut kepada KPM dan JAIS ataupun KAFA. Jadi kita memang, maknanya kita kena sediakan anak-anak ni untuk jawab exam UPKK pada darjah 5. Jadi kita akan ada juga drilling untuk setiap petang. Before balik sekolah, dia akan ada sesi, contoh hari ni akan buat setengah jam maths drilling. Macam pergi tuition lah. Macam pergi tuition ataupun drilling excellence center ke apa ke, akan buat maths 30 minit. Esok buat English. Lepas tu buat BM. So buat bahasa Arab. So buat sains. Macam tu lah. Lebih kurang. Jadi kita akan susun macam tu supaya anak-anak ni bukan hanya belajar,
then balik, tapi dia ada juga masa untuk dia buat latihan dekat sekolah. Okay? Section 14 sebelah office LHDN tu quite okay juga. Okay, kita take note InsyaAllah tim kita pun akan take note untuk kita buat survey nanti. Bahasa main communication adalah English, insyaAllah. Cuma subjek-subjek setengah tu macam subjek kafar memang akan diajar dalam bahasa Melayu sebab buku teks JAIS memang guna bahasa Jawi, bahasa Melayu. Jadi untuk subjek tu kita akan guna bahasa Melayu lah. Tapi maths, science memang in English. Subjek lain pun dalam kira perhimpunan setiap di sini pun kita akan mainly guna English. Jadi untuk tu cikgu-cikgu kita pun kita akan latih lah English dia. Sebab tu kita nak hire cikgu tu 3 bulan awal supaya kita hire betul-betul ada latihan yang mencukupi 3 bulan sebelum dia masuk jumpa student dan parents. Puncak Alam kita tengah survey lagi puan. Setakat ni Puncak Alam sebab baru 41 yang bagi minat dalam website. Kita confirm buka yang dah cecah 100 Cyberjaya dengan Shah Alam. JB baru 60, Rawang 59, Ceras 53, Bangi 53, Ampang 47, Puncak Alam 41, Putrajaya 38, Kajang 37, PJ ada juga 33, Subang 24, Puchong 21. Oh, dah macam menjual. Tapi kita minta tolong sebar juga link pendaftaran. Senang je pergi dekat sribibi.com, SRIIBB. Make sure ni sribibi.com. Dekat website tu je ada tulis dah untuk register now atau suggest location. Terus boleh pilih location dalam tu. Sebab kita tak nak buka dalam keadaan tak ada demand. Tapi macam saya sebut tadi, contoh Rawang ataupun JB dah ada 60 kan, tapi tak cukup lagi. Tapi you guys rasa nak juga ada kawan-kawan boleh tarik, bincang dengan kami, boleh DM nanti untuk kita bincang macam mana kita boleh turun, tim BB akan turun sana, kita buat face to face punya session with with the parents sana, yang kawan-kawan saudara mara boleh ajak sekali untuk yakinkan diorang supaya kita boleh buka CBB kat situ. InsyaAllah kita boleh buat. Kita pun ada group WhatsApp untuk masuk nanti. Boleh tengok di dekat website kita pun ada link untuk join group WhatsApp, dan situ kita akan update lah dari masa ke semasa. Cyberjaya CBD okey, radius tolong elakkan sebab jalan tak friendly untuk hantar anak sekolah. Drop off anak before 7 tak boleh puan. Setakat ni paling awal mungkin 7 pagi kita akan buka sebab sekolah start 7.30. Cuma kalau before tu perlu, entahlah dia benda ni sebab teknikal kan, tapi biasanya polisi kita kalau paling awal pun kena discuss dengan guru besar yang kita dah lantik untuk dia susun jadual siapa yang cikgu dia datang awal. Sebab bila kita melibatkan terlalu awal ataupun contoh ambil anak terlalu lambat, jadi benda ni melibatkan cikgu untuk kerja lebih masa. Bila cikgu kerja lebih masa, ada OT dan sebagainya, jadi dia melibatkan kos kat situ. Biasanya kalau ambil lambat, ada charge lah macam tadi kalah. Kalau ambil lambat after pukul 6, walaupun sekolah habis pukul 5, kita bagi sampai 6. After 6, akan ada charge OT. Itu normal lah. Okay, untuk register, InsyaAllah bagi kita sikit masa lagi untuk kita